Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar sains topik 7 iaitu ketumpatan. Okey, inilah buku sains tahun 3 iaitu ketumpatan. Boleh buka halaman muka surat 95. Okey, ketumpatan ini bermaksud ketumpatan air yang berkait rapat dengan timbul ataupun tenggelam sesuatu objek. Okey, timbul ini bermaksud objek yang ada pada permukaan air. Maksudnya objek itu ada dekat atas lah, dia terapung. Itu adalah timbul. Okey, lagi satu tenggelam. Tenggelam maksudnya adalah objek yang berada di dasar air. Dasar ni maksudnya di bawah lah, bawah sekali. Maksudnya dia tenggelam. Okey, untuk hari ini kita akan uji beberapa objek. Sama ada objek itu lebih tumpat daripada air ataupun kurang dan tumpat daripada air, ataupun maksudnya objek itu timbul ataupun tenggelam di dalam air. Okey, ini ada beberapa objek lah yang kita akan uji. Okey, hari ini kita ada, yang pertama kita ada buah lime. Okey, buah lime ni kita boleh tengok sama ada dia timbul ataupun tenggelam. Kita masukkan ke dalam air kosong lah, dekat dalam balangnya. Okey, kita boleh nampak buah lime tu timbul. Okey, timbul. Selain tu kita juga ada kunci. Okey, kita nampak kunci tu terus masuk kat dalam air. Kita juga ada ketik kuku. Ketik kuku pun terus tenggelam. Kita ada duit shilling. Okey, duit shilling pun terus tenggelam. Kita ada telur. Okey, telur pun kita masukkan. Kita boleh nampak telur tu ada di dasar air. Okey, sekarang kita keluarkanlah dulu ni, buah ni terlalu besar. Okey, kita boleh masukkan. Terus kita ada buah lemon. Okey, buah lemon ni kita masukkan ke dalam air. Kita nampak lemon tu timbul. Nampak tak? Dia tinggi lagi daripada telur tadi. Okey, dan yang terakhir kita ada objek Rubik Cube. Kita boleh masukkan. Okey, kita nampak Rubik Cube tu timbul juga. Okey, ini bermaksud objek-objek yang timbul ni adalah objek kurang tumpat daripada air. Manakala objek yang tenggelam ataupun ada yang berada di bawah tu, di dasar air, itu adalah objek yang lebih tumpat daripada air. Okey, objek timbul ialah objek yang kurang tumpat daripada air, manakala objek yang tenggelam adalah objek yang lebih tumpat daripada air. Jadi kita telah tahu kalau objek timbul itu adalah objek yang kurang tumpat daripada air, manakala kalau objek yang tenggelam dia adalah objek yang lebih tumpat daripada air. So sekarang macam mana kita nak jadikan air tu lebih tumpat daripada objek? Maksudnya objek-objek yang timbul tadi, yang tenggelam tadi, kita nak jadikan dia timbul, nak jadikan air lebih tumpat daripada objek. So kita boleh, kita ada dua cara, iaitu kita boleh tambahkan air tadi dengan gula ataupun dengan garam. Okey, sekarang kita boleh tengok kat sini depan ni ada 3 gelas air. Okey, untuk gelas ini adalah air kosong lah, air biasa. Untuk gelas ini adalah air yang telah dicampur dengan larutan garam. Maksudnya ini adalah air larutan garam. Dan yang ketiga pula ini adalah air larutan gula. Kita dah campur dengan gula. So kita boleh uji dengan objek lah, sesuatu objek. Okey, sekarang ni saya akan uji dengan buah anggur. Okey, kita masukkan dekat dalam air yang kosong, tak ada apa-apa. Kita boleh nampak anggur itu tenggelam. Okey, sekarang kita nak jadikan anggur itu timbul. Maksudnya anggur tu dia kurang tumpat daripada air. Okey, kita boleh ambil anggur tadi dan kita masukkan anggur ini ke dalam air larutan garam. Kita boleh lihat anggur itu timbul. Kita nampak ya, anggur itu timbul. Okey, seterusnya kita juga boleh masukkan anggur tersebut tadi di dalam larutan gula. Okey, ini air larutan gula. Kita boleh masukkan dan kita nampak anggur itu timbul. Okey, ini bermaksud buah anggur akan menjadi kurang tumpat apabila dimasukkan di dalam air gula ataupun air garam. Maksudnya air gula dan air garam itu adalah air yang lebih tumpat.
Okey, kita boleh nampak ya dia timbul. Okey, kita kalau tak percaya lagi kita boleh uji dengan telur yang kita masukkan tadi kan tenggelam kan. Kita masuk dekat dalam garam. Okey, kita nampak kan dia timbul. Okey, tu air garam. Kalau air gula pula kita boleh tengok. Dia timbul juga. Maksudnya dia tak tenggelam lah. So air itu adalah air itu lebih tumpat daripada objek. Sekarang kita akan uji tentang ketumpatan cecair. Okey, maksudnya kita nak uji cecair tu yang mana berada di atas dan yang mana berada di bawah. Okey, maksudnya cecair yang ada atas tu adalah cecair yang kurang tumpat dan cecair yang berada di bawah tu adalah cecair yang lebih tumpat. So sekarang kita hanya nak uji dua barang saja, iaitu air dan juga minyak masak. Okey, sekarang ni kita nampaklah air kan. Sekarang kita masukkan minyak masak ini di dalam air tadi. Kita nak lihatlah yang mana lebih tumpat dan yang mana kurang tumpat. Kita boleh nampak ya. Kita boleh nampak minyak tu naik ke atas. Okey, ini maksudnya minyak ni adalah kurang tumpat daripada air masak. Air. Okey. Kita boleh lihatlah kan. Gosok-gosok apa yang jadi. Kita boleh lama-lama kita akan nampak. Okey, semakin keruh di bawah tu. Maksudnya minyak-minyak tu pergi ke atas juga. Maksudnya minyak ini adalah kurang tumpat